Akak, diorang kenal tak akak? Ramai juga lah. Kakak jaga apa? Hai. Yelah kerja. Hai. Diorang tegur macam mana? Ni belikan limelai. Limelai mama gosok tiap-tiap hari Ahad. Bukan pagi nak pergi sekolah pun cari-cari semua benda. Ni bukan pasal tak ada elektrik. Kalau ya pun bukan macam ni cara dia. Hari ni Airin, Aris, Aril, Erik masuk sekolah. Erik tidur lagi. Jom kita tengok Ain. Ain, hai. Ni baju sekolah diorang yang lama yang nak kena check balik sekejap lagi. Sini Ain. Tudung awak tu saya ingat tu sebenarnya tu. Ini ke depan longgar Dia longgar kat Mam sini. betulkan. Okey, belakang sikit mana tengok. Right. Dah cantik dah. Stokin dah pakai dah? Mangan. Stokin dah pakai. Mak tak dapat ikut pagi. Tengah hari baru ikut Ambil air baru mama dapat ikut. Pasal baju macam terkecil sikit mama beli bangun. Patut mama beli one size bigger. Tapi elok-elok lah dengan awak sebenarnya. Tapi patut beli besar sikit. Tak apalah nanti mama beli lain. Baju sekolah semua ada kat sini ke Ain? Ya, semua. Okey. Ain dah jawab apa tahun ni? Ada 5. Dah pandai gosok baju dah? Kucing ni nak makan yang basah ni. Habis. Tengok dia. Macam dia. Miau. Itu kasut kakak kan? Selain. Kasut kakak tu. Sebetul yang ni. Buka. Yang bersih. Siapa besar sangat? Yang 4. Yang 3. Okey, pakai. Ni Ain kakak. Itulah macam besar sangat. Check balik kan? Are you sure? Kakak kan pakai yang tu. Yang dia Tengok sini Ain tahu kakak dia tepi sana. Lizard. Dah kakak ni kakak ni. Okey. Dah pakai? Naik ke atas macam mandi biasa. Pakai cepat. Longgar tu dia ketatkan. Salam mama. Mama love you. Kasut jangan pijak-pijak macam biasa saya Ain tak suka ya. Tolong jaga kasut Ain please ya. Bye. Bye. Assalamualaikum. Awak tak nak pergi sekolah? Aduh. So nak tengah hari Ina nak hantar kakak pula pergi sekolah. Ari tak pergi sekolah sebab mata dia sakit. And Erik tak pergi sekolah sebab tertentu. And nak hantar kakak pula baju dia tak bergosok sebab kan kat sini ada orang kat api sementara ada buat maintenance. Padam muka aku suruh apa? Gosok semalam tak nak gosok. Kakak tak pergi sekolah? Kakak tak pergi sekolah ke? Lupa nak iron ke? Tak iron, mama nak cakap. Kita orang nak gerak. Nak first nak cari tempat nak gosok baju dulu. Nak cari. Tuan beli 3 Petronas.
kat surau ada plug point tak? Kat dalam ke kat luar? Cepat. Astaga. Lepas ni, hari Ahad semua baju, kalau ada 5 helai baju, 5 helai gosok. Baik. Tu mama dulu. Ni belikan 5 helai mama gosok tiap-tiap hari Ahad. Bukan pagi nak pergi sekolah pun cari-cari semua benda. Ni bukan pasal tak ada elektrik. Kalau ya pun bukan macam ni cara dia. Berapa? 9. Kakak masuk sekolah ke apa? Satu. Jom. Hari ni Isnin ke 1 juga ke? Dah 12.30 lah. Okey, jom. Oh, tak lambat lah, jom. Ambil lah. Kakak. Dah sampai Seri Kembangan. Tanya. Yeay, dah sampai sekolah baru kakak. Tu apa? Abang. Anak kita masuk sekolah menengah dah ya. Entahlah, dah besar lah abang saya. Ayo tunggu. Ke depan. Tepi sikit sayang, Eric. Mama, abang tunggu ke depan. Ya, tak apa. Kakak mesti Tapi nervous abang tunggu ke batu. Masalahnya. Kakak. Kakak. Eric. Kakak. Dah belanja. Kakak mesti nervous kan? Mama pun nervous ni. Masalahnya. Salam nanti pasal jangan komplain. Ni sekolah rendah lain pula kakak. Sekolah rendah juga ni. Macam sekolah rendah apa ya? Sen tu sekolah kakak lah. Kan? Tu Tu sekolah kakak. Ni sekolah kakak. Dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar. Abang dah kaki kata. Kakak dah ready belum? Jom. Tadi sekolah kakak kan? Jom. Kakak disebelungi. Sembulungi. Boleh tak? Arif, pakai spek. Dah. Okey dah tu. Kakak salam. Kakak, adik nak salam. Adik nak salam Arif. Arif. Hai. Tunggu jap. Jangan nampak balik pula benda tu. Kakak pergi masuk sekolah. Lagi baik-baik ni. Okey. Hai, salam mama. Nak tangan sikit ke? Tanya kau yang Okey. Salam mama. yang tu dah masa dah baik kan? Mama nak ambil gambar. 1, 2. Sekejap, full lagi. 1, 2, 3. Nak sampai ke tengok kain. Nak tengok kain, nak nampak kain. Jangan nak ke bawah kan. 1, 2, 3. Ada motor kereta banyak. 1, 2, 3. Dah. Ayah pula. Salah yang tak nak. Salah. Ada orang lah kat belakang. Sini. Satu, dua, tiga. Okey dah. Bye, good luck. Dia jalan, nak hantar tak? Bye. Nak hantar sekali tak? Tak nak. Naklah. Boleh ke? Awak tunggu ayah kat sini je tau. Sini.
Nanti awak tunggu ayah kat sini. Ayah datang, ayah on, awak terus masuk kereta. Lari. Kakak mana belakang? Thank you. Have a nice day. Ayah. 12.30 nak ambil Ain pula balik sekolah. Buka mata awak. Ya. Cek. Matahari merah. Dah okey ke Okey, belum? Tu bengkak marah. Nah. Buka mata. Buka mata awak. Tepi Erik tepi. Okey. Ya, bengkak kenapa awak ni? Masuk. Respect mata tu. Mana? Mata ni. Janain. Amang tak nampak kakak Erik. Ada cepat bantu mama. Tak apa. Mama boleh. Macam mana Ain? Okey. Asal muka macam tu? Penat? Ha? Ada dapat beli duit dekat ni? Ai masa sekolah kat sini. Ai datang sekolah. Ada sakit mata. Salah air. Tak ada salah apa lah. Mana ada salah air? Salah air je. Ai pergi tanpa air punya rumah tu. Itu salah air lah abang. Mana ada tu air. Dah lah. Ada dia kena makan ni. Dah 5.44 kita orang nak ambil kakak. Jom. Keluar awal ke sebab tengok semua budak dah keluar. Betul hang belum pagi bang. Kita tengah ada macam pagi sini. Jadi dah geram. Lama sangat dah. Tak tengok muka apa. Hai Allah. Tak ada air kuah. Air botak. Dah penuh dah ibu bapa duk tunggu. Air botak. Tu dah pasta. Air tu boleh kira dah. Tengok ada orang pegang gambar adik dia. Ai nampak ada orang siap panjat. Dah keluar abang. Akhirnya. Ada guna duit. Akhirnya. Ai tengok ada Kakak orang. nampak mama tak? Ai tengok ada orang mari. Ai tengok ada orang mari. Genggam beg. Ni kakak, nenek cari awak. Nenek cari. Nenek cari belah sana. Kejap. Tu nenek. Mana? Nampak nenek tak? Dah kali ni nampak. Mana nenek nampak dah. Beg kakak hantar kat belakang. Sekejap. Kakak beg awak kat sini kat belakang. Kakak ramai ke kakak nampak kat atas tu? Pergi belakang. Erik pergi belakang sekarang. Macam mana hari Mama first? tengok. Seronok. Macam mana? Seronok tadi kita orang ada apa tak? Jumpa kawan baru lah. Jumpalah semua apa semua. So tadi akak salah kelas pergi masuk awan bukan. Salah kelas. Bukan, Tudung nanti gosok balik semula macam salah atas tu. bukan neutral lah. Akak pergi masuk amanah punya. Lepas tu? Saudara akak suka balik barisan berberasan nama-nama. Lepas tu tadi waktu solat zuhur akak hampir tidur. Sebab petang kan. Yelah sebab Sorry, petang. Nenek. Sedap lah tu. Mama, kakak kawan dia nama apa? Apa yang sedap? Sedap dalam surau. Sepoi-sepoi sedap lah. Buat tertidur. Angin sepuh-sepuh. Okay lah. Mama nak endkan video ni. Bye-bye semua. Angin Ramai ke kenal kakak? Orang kenal tak? Yang seorang je lah yang baru kenal akak macam dah. Siapa? Tak ada orang kenal tak akak? Ramai juga lah. Kakak jaga apa? Hai. Yelah kerja. Hai. Diorang tegur macam mana? Tapi tahu yang tebal. Tapi kakak cakap tapi bau. Cakap sama dia. Tapi bau. Tengok ada apa je. Apel, ayam gunting, buah, air. Ayam gunting. Harga dia macam mana? Murah juga lah. Okay lah. Tapi bau. Yang memang harga murah lah. Alhamdullah. Harga sekolah kita. Tapi bau. Lagi jimat kalau kakak bawa air kan. Tapi
Ari, tengok mata dah okey kan? Sekejap lagi pakai gel. Tengok beg. Bangun-bangun mak nak tengok. Sini Ari. Sana. Sini buruk. Oh, pasal dah takut dah. Tutup pintu. Tu kat siapa? Buka tak nampak dah. Bukan buka beg. Buka pintu. Ni tempat rompet. Ni tempat rompet. Ni tempat botol. Bawa botol ke tak? Bawa? Tak. Buku. Kenapa tak bawa air kosong? Okeylah korang. So, sampai sini je lah video kita. So, bye. Jadi tak pergi sekolah lagi. Dia tak jumpa sekolah petang. Susah lah dia ni. Ini bawa kau pergi baik. Kamu nenek. Cepat. Pergi. Bye. Salam mama. Cium sikit. Okay, bye-bye. Bye-bye. Mana pintu? Terima kasih korang sebab tengok video ni sampai habis. And kalau korang tak subscribe lagi, nak minta tolong korang subscribe. And follow IG Ina. And like Ina punya video as well. Komen lah kalau korang nak komen. Okay? Bye. Muah.